gitu cara dia. Sate. Hari ini adalah terjah pembuatan akok paho di Bangi, Selangor. Antara akok paling famous di negeri Selangor. Paling hampir rasa dengan akok original di negeri Kelantan. Tok mana tak jadi Kau tu bawa pedai. pedih. Tok ramai orang buat gini bela. Akok jual luar pada timur tak sedap berlaku. Jenis akok hari ni. Akok paho. Okey, paho. Paho maksud dia apa? Sekata kepada Pasiho bandar. Kampung saya lah Pasiho. Pasir. Apabila sampai di kampung Sungai Ramah Dalam. Sungai Ramah Dalam di Selangor kau? Kaje. Tapi Kaje? Tapi okey. saya sebut Bangi. Pening kau. Kita tengok cara buat boleh? Boleh. Boleh. Okey. Akok paling asas paling utama dia telur lah. Telur. Nak kena banyak. Sepecah tu. Okey. Ada sate. Sate. Lepas tu kita ada air gula lah. Saya akan pecah sos sebab apa? Kadang-kadang kita takut telur ni tembelai. Sorah. Tak ada makuk. Betul. Biar leceh, janji selamat. Ni sama. Dah imagine lah kalau telur ni ada 24 butir, telur nombor 25 tu cemelah. Puff. Saya rajin untuk baca 200. Hok ngelah tu tembelai. Buai saja. Buai saja. 25 ambil mu. Tengok ni. Busuk ni. Gini. Okey ni. Kalau imagine kalau kita buka semua dalam ni dia. Tahu lah ni. Tok saja. Tahu saja. Ini proses nak kocok telur lah. Buka telur. Jadi kita pun dalam 200 gram lah. 200 gram masuk ke dulu. Lepas tu kita masuk air gula. Air gula nisai. Air gula nisai. Air gula siapa nisai? Nisai. Mari kita masak sate lah. Sate. Ambil mu. Tengok tu. Semua. Ni sate dalam 500 gram. Ni tapi telur lah. Tok ramai orang buat gini bela. Tengok tu. Insentif saya sendirilah. Kalau kita tengok dalam ni, adalah sepeh-sepeh telur tu. Kulit-kulit telur. Kulit telur tu. Kulit-kulit telur. Banyak napis awak. Banyak napis. Tak boleh kau makan akok sebutir tu, kacau pula. Kacau pula. Boleh jadi juicy, berair gitu. Jadi siaplah untuk bacuhai 50. Tapi bacuhai 50 tu bukan dapat 50. Dia bergantung pada telur ke. Kadang-kadang telur tu mungkin besar sikit daripada asal. Dia akan dapat dalam 70. Kita nak pergi kilai dia, lagi bakar pula. Kilai tepi ni je. Ni akok keduk paho. Kita ada jual akok keria ni. Ni lah ni. Okay. So dia kena gotel betul-betul padak. Lubang dengan jari je. Buat lubang dengan jari. Lepas tu satu butir ni kita timbang siap-siap dah dalam 40 gram. 40 gram. Di sana ada kita buat. Sekali goreng dalam 70 butir. Sini memang seorang keria. Banyak jual keria tepi jalan. Banyak kan. Special kita ni kita pakai keledai oring lah. Boleh guna wahulu kak. Tapi wahulu tak lewat gini Lewat gini. Tak jadi. Tutup. Lagi kalau waktu hujan. Kalau waktu hujan mesti ada orang komplain. Baik apa aku tak kedu. Kau biasa kalau hujan mesti aku tak kedu. Pasal apa? Dia cuaca dapur panas. Luar sejuk. Jadi kita punya dapur jadi tak stable lah. Buat tu. Tunggu dia keduk. Ni sikit. Kena balik. Ni dia balik pula. Dia sementara tunggu hak tu siap buatlah baru lalu. Ya gitu. Sebab tu yang sebelah ni termasak, dia buat yang baru lalu. Pedai kau tu bawa pedai. Pedai. Buat akok kena guna pedai siap awak. Ni. Tak gitu. Gitu cara dia. So kita balik. Pedang dia. Akok kena guna pedai. Akok guna pedai. Akok guna pedai. Okey, masak dah kita punya keria, sausa. Kita masuk ni kan. Keria ni belajar daripada saya juga asalnya. Akok dia belajar dengan saya. Keria saya belajar dengan dia. Pasal saya jual mana akok? Dia tak jual. Saya tak jual. Tak jual. Lipat saya lah. Kali dia seorang jual. Tapi keria kena manis kan? Keria kena manis. Tak manis tak jadi. Tak manis tak jadi lah. Nampak macam tak banyak air gula je ni. Tapi bersalut molek. Dia bersalut molek. Akok dan juga keria. Lah ni kita nak pergi kedai demo. Kedai demo mana kedai? Kedai depan saja. Sini tempat buat. Sini tempat tu buat. Kedai dia. Dah depan lah. Akok paho tu. So macam mana rasa akok dengan keria dia? Dia jadi putih ni. Dia jadi beku. Dia jadi beku. Gula-gula tak ke beku je comel gini. Lah. Dan ni kita nak pergi jual. Kedai dia sebelah sana. Jom. Yang senang nak buat kuih tengok. Itah jalan. Akok ada dah? Akok ada.
Akak pandai, akak ni saya. Gini lah. Saya nak beli set combo ni belah ya. Boleh? Ni. Set combo ni kalau ada sini dia ada dua-dua. Ni belah ya, lapis akak, lapis keria. Lapis keria. Kotak comel dah. Pedas saya orang kotak uduh, pedas dia kotak comel. Oh, sorry. Gitu. Kira siasa deh. Sias putih. Sias putih. Lapis dah akak. Ni keria. Tahu kemana lagi nak beli tu? Ngam-ngam saiz dia. Ngam. Okey, beres. Kini aku paho. Package ni combo ni belah ya. Combo RM16 saja. Ni jawab besar kalau gini. Okey, abang dah dapat ni akak paho. Abang ambil combo. Combo ni dia dalam ni belah ya, ni belah biji kuih. Comel kotak dia. Memang rasa bangga lah kalau akak boleh jual setahun ni. Di Kelantan kena buat gini. Baru level lain ni. Kalau peti sejuk tak ada ketuhar patut panas makan lah. Ayah ni gini. 4 biji, akak pandai 4 biji. Lepas tu ada ni. Ada keria. Terasa terawang siap. Bismillahirrahmanirrahim. Akak dia bagi belah hampir 90% sama macam Kelantan punya. Tapi dia kurang manis. Bagus untuk orang yang cut sugar. Memang kedut sungguh. Tapi mesti kedut juga. Sebab dia guna telur yang berkualiti, memang akak jadi gini. Dia nipis lah. Saya tak suka akak yang tebal macam kuih beket. Tak. Bagi saya tak. Ni pula akak pandan. Akak pandan kalau dia jadi hijau light tak nampak artificial sangat. Bagi saya akak pandan dia lagi rasa bertelur. Rasa telur lagi kuat daripada akak ni. Keria dia dah. Ubi kuning. Ubi dia tu rasa moist, rasa dia tak kering sangat. Dia manis kat luar saja. Biasalah ubi keledek biasa. Cuma dia crunchy dekat luar. 2 kali crunchy. Dia crunchy dengan gula. Dia frosting gula tu. Glaze, orang panggil glaze. Apa tu panggil glaze. Lepas tu dia punya kulit dia pun crunchy juga. Dalam dia lembut. Orang ni kuih manis, orang ni manis. Jadi, kalau mari kat akak paho, jangan order hak biasa-biasa. Beli hak combo lalu. Apa ni belah ya ni. Okey, lokasi yang mana? Lokasi dia bila akan bagi tahu dekat Sungai Ramadalam. Lokasi dia dekat Shell Sungai Ramadalam. Waste saja location. Dia bila akan tahu kat bawah nanti. Kalau nak waste, akak paho Bangi. Saya masih confused, ni Bangi ke Kajang? Confused. Cuba jawab orang Selangor, ni Bangi ke Kajang? Jawab bawah tu. Letih saya, sesak. Okey, untuk followers nak perut, yang mana belum datang lagi ke gerak akak paho, boleh jemput singgah. InsyaAllah kita bagi yang terbaik untuk customer lah. Jangan risau kat sini, memang kita pun titik berat ke feedback dan alhamdulillah kita selama kita berniaga pun kita banyak ambil teguran, improve apa yang patut. Termasuklah kotak ni. Kotak ni. Kalau untuk majlis boleh kenduri. Kita punya dapat banyak juga, kita punya dapat tempat daripada customer yang ambil 50 pieces ke atas lah. Kita ada package untuk tu lah. Hak pelik-pelik bukan pelik-pelik lah. Maksudnya dia request packaging yang lagi comel, kita cuba tunaikan lah. Penuh juga. Macam yang terbaru ni kita ada request daripada Kementerian Manos, tak ingat lah. Nanti saya kena check balik. Kementerian Manos minta kita buat dalam satu packaging yang cantik lah. Untuk kat Google Maps atau Waze saja akak Paho Bangi, insyaAllah nanti dia akan bawa. Okey, betul-betul depan gerak saya. Buka pukul apa? Buka dari pukul 10 pagi sampai 6.45 petang. Kalau untuk keria mungkin lewat sikit lah. Kalau yang mana datang semata-mata untuk keria boleh datang pukul 11 dan ke atas. Main mula lah saya. Saya belah. Nak gerai. Nak akak. Dia pernah jadi regular dia jadi customer akak Paho ni tahun 2023. Dia cuma dia duduk di sini lah. Cuma dia perasa kedai sebenarnya dia perasa kedai saya tahun 2017 lagi. Cuma masa tu dia ada mindset sama, akak jual luar pada Timur tak sedap berlaku. Jadi bila tahun 2023 tu ada saing dia bawa lah, dia bawa akak ni sebagai buah tangga. Bila dia terah, dia tanya mana sen ni. Oh, baru tahu sen ni. Dia orang Kelantan ke? Dia orang Kelantan. Jadi lah ni dia terima lah. Lah ni orang Kelantan boleh terima bakot luar ni. Betul. Rasa sama. Rasa sama. Sebenarnya saya pun gitu juga. Asal usul saya niaga akak ni, tak berniat pun nak jual akak. Tapi zaman tu saya ni peminat akak. Kita nak cari akak, minta maaf lah siapa nak niaga bawah pada 2017 tu kan. Kita bukan nak kondak siapa. Mungkin saya tak jumpa lagi. Tapi setakat je saya beli, kebanyakannya banyak tepung, telur tak rasa langsung. Jadi kita pun ada mindset yang sama lah masa tu. Dan kita asalnya saya buat ni sebab saya nak makan sendiri. Tapi bila kita bagi kat orang untuk rasa lah. Macam saya suka bagi orang. Lepas tu masa tu lah baru orang buat suruh lah jual lah.